没有的，对，它瘦瘦的。这个印尼的小朋友、小孩子很喜欢吃这个，下去炸。好可爱。以前我看着哈，那个secang一度哈那个。Mumpung nyonya di rumah ya, saya mau gorengin ini iwa sishamu, 好吃的。昨天我炸一盒，我全部吃完。Semoga nyonya aku suka ya teman-teman. Nah ini namanya ikan sishamu, ikan yang pernah dimakan sama cipung abu. 对呀，人家说白色比较没有污染。没有污染是加色加腌制。就是哈，他没有给他吃药。哎呦坑！人家就这样子说。那几个出来？几个出来才再吃一个不够。不是啊，哎呀，你要买箱子，昨天是寄箱子来啊，不好。好，哎，什么东西？喂，你好。对。蔡明航 ，OK。好 ，OK，OK，拜拜。蔡明航跟姐姐挂号。他说一个印章可以。来，这个叫什么名字，太太？水蜜桃，这个是美国的水蜜桃，对对。但是他说日本的品种，那个老板说，seperti ini kita coba。不用看lah。Aku mau makan dilihatin, kan aku ya sukan ya. Manis teman-teman. Nah nyonya aku nggak boleh makan banyak-banyak ya teman-teman. Ini buah persik, jadi aku dikasih sebagian. Ini peloe teman-teman, kita cobain ya. Airnya, kandungan airnya banyak banget teman-teman, sampai netes-netes seperti ini. Nah bismillahirrahmanirrahim. 好香哦，这个皮可以吃啊，皮不可以吃，kulitnya nggak boleh dimakan. Harum banget teman-teman. Pas dimasukin mulut tuh harum sangat, luarnya juga harum. Wah, untuk rasanya mak celeng teman-teman. Gigi saya itu tidak sekuat gigi-gigi normal ya. Karena dulu saya pernah cuci gigi itu teman-teman. Mungkin emel gigi saya itu menipis. Rasanya tuh manis banget, seperti manisnya gula pasir seperti itu teman-teman. Tapi yang wis dilelehkan. Harum sekali. Kandungan airnya banyak banget. Saya juga kurang paham ya teman-teman. Buah persik itu mahal sekali. Satu kardusnya itu 2.300 NT. Mungkin teman-teman nggak percaya kok mahal banget, saya juga nggak tahu. Tapi buah ini naik pesawat teman-teman, karena ini bukan buah lokal Taiwan. Kandungan airnya banyak, manis, tapi ada satu rasa yang gimana ya? Nggak ada asam, manis sama harum. Semahal apapun buah, peloknya tidak boleh dimakan ya.
Macicil.昨天一箱多少太太？2300。2300呢。2324个。一个100块。不到100块太太。99啦。对对对。就等于100块啦。对了，但是不到100，因为他给我们。他给我便宜。哦，这样哦。哎呀，一箱2500，他算我2300。我太太相信。他给我一箱才赚100块。哦。哎，一箱赚100块也不好赚呢。那个水果？到市场不是，不是太太，这个水果也不能放太久，太太。当然不能放太久。他如果不赶快卖给人家，坏掉也没有办法。哦，得了钱啊。不是哎。是我们有吃过，知道好吃，叫他拿，他才要拿。他不会回来拿来卖。哦，是这样哦。他几天没有卖出去，坏掉。都不好看了啦。对啊，为什么？因为这个东西不是大家都要买。这个是他带太贵了，不是每个人都吃得起。对，我的意思这样，不是大家都要。对。为什么？如果一颗10块，人家抢着要。不是，我的意思这样，这个水果我感觉到也不是很好吃，看对不对？也好贵，也是甜，这个对糖尿病也不好，对不对？但是为什么弟弟也希望是这样的意思了？弟弟yang Cino好喜欢的，他是喜欢怎么样？喜欢味道是喜欢的价钱，喜欢味道，喜欢味道，不是因为它是贵，后来他喜欢不是这样。还有另外一个，一颗比较大一点，350啊。我前天买那个，那2颗700啊。哦，那太太感觉到哪里比较好吃？我感觉这个好吃。如果大的那个我感觉到比较新鲜，如果这个是不新鲜，是这样差的。没有，这个很新鲜。这样啊。Nah, halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya ya, yuk jayo, semangat. Jadi nyonya aku itu kemarin itu belum tahu ya kalau misalkan saya beli kardus. Terus hari ini nyonya aku tanya, yuk kardus yang ada di dalam kamar itu kamu mau kirim barang. Terus aku bilang sama nyonya iya. Terus hadiahnya itu panci itu yuk. Padahal belum tahu harganya, nggak bagus yuk gitu. Nyonya aku tuh aneh. Nah ini aku nyuci gombal ya teman-teman, gombalku sama gombalnya nyonya. Saya mencucinya pakai tangan. Setelah itu saya keringkan di mesin cuci, cukup 1 menit saya jemur supaya tidak menetes ke bawah teman-teman. Soalnya kita jemurnya di luar. Nah tadi pagi itu sebenarnya saya sudah mencuci ya teman-teman, tapi nyuci khusus elap. Terus ini episode kedua setelah nyonya mandi, saya juga wis mandi. Terus akhirnya saya mencuci episode kedua. Hari ini aku disuruh ke apotek mengambil obat nyonya, obat diabetes. Terus ke kuil beresin buah teman-teman. Jadi setelah ini saya on the way. Nah, itu huru-haranya Pak Tukang ya teman-teman, pembangunan apartemen yang di sebelah itu belum rampung. Ojo kaget ya teman-teman. Di sini memang seperti itu huru-hara.
Musim panas seperti ini kita nyuci baju tuh gampang sekali kering teman-teman. Tapi kita sebagai manusia juga gampang gobios. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo, kaget saya itu, semua sih. 不要这样子生气。来，应该大家，哎呦，这不是这样很好吗？哎呦，虽然我不会吓一跳。怎么样？彩信怎么样？想着海英棒棒怎么样要吃？一个而已，说一个而已。Mumpung nyonya di rumah ya, saya mau gorengin ini iwa sisyamu kesukaan cipung abu-bu. Kita goreng dikit ya teman-teman. Yang penting nyonya pengen ngincip. Nah, kita menggunakan panci kesayangan Yayu Ciayo, yaitu adalah panci yang berwarna yellow. Nah, ini adalah iwa sisyamu atau ikan telur atau ikan hamil kesukaannya anaknya Pak Raffi Ahmad dan Bu Nagita Slavina, yaitu Rayansa. 我要炸这个东西给大家上看看，好吃的。昨天我炸一盒，我全部吃完。不是啦，太太还在家，我想是给大家试看看。这个这个1毫钱杠哦，相信吗？我被你阿友打败了，不用讲了。不要讲。这个不是这个粉吗？这个昨天呢，我怕不对，因为昨天它湿掉了啦，放冰箱。我要用这个粉。这样也可以滚。对，没有关系，这个可以炸，晚上炸什么都可以，煎什么可以。我给大家新鲜的粉。不要了，这个粉我就喜欢了啦。谁喜欢？这个粉我就可以了啦。这个粉这样给它包住也很好。不是太太，它放过冰箱它会湿掉。什么粉会死掉？粉我太太不知道啦，炸东西太太不知道。哎呦，炸东西不是很简单的事。哎呦还有想吃水蜜桃啊？不是，我想拿一个苹果放在香蕉比较快软。哎呀，苹果也不能放外面呢。啊，可以啊，放一天还好了。找不到。苹果我放水蜜桃里面no 2个. Kita tambah hijau, Van. Nah, saya tidak menambahkan garam dan lain-lain ya, teman-teman. Ini original. Tepung yang kemarin itu mati, teman-teman. Wis dikulkasin, jadi wis kayak gini aja. Nah, sedot asap kita nyalakan. Kemarin malam itu sebenarnya saya mau menggoreng ikan ini, teman-teman. Tapi kebetulan menunya wis banyak, menantu mbokku tidak pulang. Ceceku healthy people, teman-teman, tidak makan gorengan, diet, cewek cantik. Nah, aku yo mikir ya, wis rasa tak goreng, nanti daripada nggak ada yang makan. Kemarin kan ono non halal, dari daging sapi ada, dari ikan ada, semua ada. Nanti takutnya ceceku kurang suka. Jadi tak simpen. Hari ini mumpung nyonyaku belum berangkat ke salon. Bismillahirrohmanirrohim. Loh, panasnya cepat teman-teman. Dengan kekuatan super ya. Ini wajan percintaannya Yayu Ciayo pokoknya. Oh, duh. Bismillahirrohmanirrohim. Oh. Bismillah. Nah, kita tutup saja ya. Nah, masak jadi mudah, gampang, simple, dan sederhana tanpa menyiprat-nyiprat. Bisa ditutup, masak dengan mudah, pakai api kecil dan cepat matang. Panasnya merata dan matangnya sempurna. Kita menggunakan panci dari EEC Global TK. Jadi saya ini belajar iklan ya teman-teman, supaya seperti Bu Nagita Slavina teman-teman, ibunya Cipung Rayansa. Saya tuh ngefans banget sama Bu Nagita Slavina. Kayak ibaratnya beliau ngomong apa itu kayak yang tak liatin kayak iklan itu. Ya lo yuk kamu kok kayak gitu yuk, ya mohon maaf teman-teman. Saya ini manusia biasa ya. Kita lihat teman-teman noh. Nah, semoga nyonyaku suka ya teman-teman. Bismillah.
Nah, api sudah saya matikan. Ditus karepmu, rambut tus yo karepmu. Nah, ini namanya ikan shishamuk. Ikan yang pernah dimakan sama cipung abubu ya teman-teman. Seperti ini kita cobain ke nyonya. Kita lihat ya teman-teman reaksi nyonya aku memakan ikan shishamu, ikan telur yang pernah dimakan sama Rayanza. Rayanza itu adik online, anak online para emak-emak di seluruh dunia dan muka bumi ini ya teman-teman. Nah, semoga kita coba ya. Nyonya aku ini kan sultan ya teman-teman. Beli ikan itu harganya mahal-mahal. Sedangkan ikan ini ikan murah, harganya cuma 50 NT dapat banyak banget. Kira-kira reaksi nyonya seperti apa ketika makan? Ibaratnya ini kan murah, enak apa enggak kayak gitu. Kita let's go. 我没有买过这个鱼。对啊，大家很有钱的人啊。那有可能喜欢买这个鱼。这个便宜啊？便宜啊，150块而已，在千联那边买。这个吃的胆固醇很高。没有，那个蛋不会。没有，它的蛋比较不够。有人买好厉害，那个蛋一大堆，那个好吃，那个这个没有，对对。它瘦瘦的。这个ini的小朋友、小孩子很喜欢吃这个，下去炸。好可爱。以前我看着哈，那个是长一度哈，那个胖胖的，对对。哦，那个蛋很多。这个我买在千联那个，它比较熟，没有不够营养，有可能是不是？以前我老板很喜欢吃这个鱼，他在 Costco 买，他的鱼都好棒棒的在肚子里面这样。他常常是煮汤，他不要吃炸，他很健康的人，对不对？以前我常常买在夜市，在台南很多也是。在我们永和也很多，但是它跟猪肉在一起，后来我不要，是这样。在淡水有没有知道？淡水也有，有没有知道？我们冰箱还有什么鱼啊？我没有加盐巴，它是有咸的哎。这个鱼本身有咸，有味道。还有，我们冰箱有什么鱼？头条，没有鱼啊？小干，在哪里啊？乌拉鱼。对呀，没有。我们很浪费，对对。啊？我们算很浪费，是不是？不会啊。แล้ว买一大堆很快都完了。都完了。我也吓一跳，是不是因为太太送给二姑那个？没有啊，我说我们还有没有？没有。还有没有鱼？这个都可以吃的噻。不敢吃。哦，好吃，这个看。来，真的。炸的就好吃。每次都吃炸的。不是太太，这个他说很健康，对我们眼睛很好，Omega 3、Omega 6。哎，我看手机，不像是太太，它 Omega 3、Omega 6，它的蛋白什么？蛋白质。蛋白质也很高，真的。这一个啊。不要。再吃一个。不要。这里很健康的人呢。不要吃炸的。但是我感觉到很好吃，好甜。喜欢吃炸的人什么都好吃，炸鸡块、炸这个、炸那个。不是，昨天晚上我要下去炸，但是我们的菜很多，后来姐夫也不回来，对对。后来晚上我不煮。晚上你再炸给他们吃，炸给姐夫他们吃。姐姐干不敢吃？不晓得。所以要干一点。不用了，太干不好吃。看，它的蛋留在这里了。我有看到。这个还不够肥啊。对，不够肥。它的蛋不够多。有人蛋都胖胖的。以前我老板在台南常常买这个，他没有说胆固醇什么都没有讲。礼拜六好像又大雨又来了。台风要来啊？不会台风，有雨很大。晚上哈，
晚上再让一个套丢来吃啊。还有哎，我们新鲜的要快点吃，好不好？好。这个我喜欢为什么？因为我不用麻烦有吃什么那个全部可以吞下去，我喜欢这个事情，对不对？如果有很多次那个我麻烦要吞下去，那我跟那个订了10斤那个小鱼那个、啊，他说可能没有那么多。小鱼干要炒，小妙太太也要炒花生啊。嗯，他们要做什么？不用炒花生，我们台湾的那个鱼啊，煮咸菜汤、硬菜汤。台在哪里的鱼？不是要炒花生的小鱼干那个、啊？对啊，那个可以，他们都小妙太太他们要煮咸菜汤。然后大陆也很喜欢小鱼干，他知道我的猪肉，他也很吓一跳，好吃。他要这个比较大的小鱼干呐、随便啦、我说他嘛，不然他也要啊。Nah, kita lihat ya teman-teman, 全部都还硬邦邦啦，有没有看到？有啊，我有去摸的啊。对ya. 我说。Tiba-tiba ya teman-teman, ini ditelepon sama orang salon, nyonya aku disuruh masak satu sayur yaitu labu. Ini kemarin mau dimasak nggak jadi karena sayur yang malam kebanyakan. Terus akhirnya ini nyonya mau tumis, mau diantarin ke salon makan bersama. Wes ora popo. Ini saya ganti baju, memakai baju Latif itu teman-teman. Ini harganya murah ya teman-teman. Yang beli satu paket zaman dahulu kala itu. Bismillah ya. Bumbunya gampang teman-teman, bawang putih. Wortel ini optional ya, biar warnanya cantik. Wortel ini juga bagus untuk kesehatan teman-teman, mengandung vitamin A yang bagus untuk matamu. Saya menambahkan telur ya teman-teman. Yo ciketan. Yang ketan. 如果要放樱花虾也可以，给它放一点。对呀。可以啦，我睇这蛋这么贵了，也碎碎的。这个出来啊，他说很好吃。Kita oseng-oseng seperti ini ya. Masukkan labu, wortel. Airnya nggak boleh banyak-banyak ya, nyonya aku nggak suka. Terus kita ungkep sampai empuk dulu. 我知道鸡，但是不可能我们每天有吃不拉稀对对，也是一个礼拜1-2次对对，旺旺口味。我跟你讲，不拉稀哈，那个水饺要给杨强拿回家了。哎呀，我们羊肉炉也可以吃。我们冰箱有什么？姐姐说太热了啦，等下凉一点再吃。凉一点就等秋8月啊，秋天了。我穿这个衣服好不好？350块那个的，网路买那个，有一个蓝色，一个粉红色。蓝色的说很像男生，这个我喜欢是盖前面，是盖屁股后面，我喜欢是这样的，对对。不要亮小姐没有肚子没有关系，给人家看，这个没有肚子，这样最好。漂亮啦，对不对？对呀、还没付钱，等衣服那个，等一下薪水付2000块，一个衬衫，一个短的那个。但应该买是红色的那个衬衫那个咯 ，free 那个咯，红色比较对我们皮肤比较好，对对。那个狐狸都没有红色。对呀、他没是蓝色，他喜欢蓝色，对对。这个水我没有放很多，太太说你太太很厉害，看我放水一点点而已。对呀、这样子给它煮一煮就可以。这个炒蛋，他们晚上要吃牛肉，牛肉炒洋葱，洋葱在外面快烂掉，那个炒一炒不是好吗？2个菜，还有一个汤什么冬瓜排骨，有我们冷冻一大堆排骨冬瓜汤的，不是也是一个菜吗？好，不买不买。对呀、我们离吃的菜快烂掉，那个赶快杀杀，有秋桂，有笋子，看高丽菜也可以炒一炒，山药切一切蘸沙拉了，不是好吗？东西还一大堆，脑筋里面那是要买东西啊，好可怕，好可怕的事情。像吃炸地瓜，我们也有地瓜2个，那个人家送吗？
买的啦。这个有。绞肉也还有。绞肉剩下那些哈。对呀。晚上。我全部放在一起啊。不要天天都要买，天天要，其实这样不是这样。对。我们冷冻冰箱有什么？赶快吃完一下。有一些排骨啊。哎呀，排骨我买一大堆啊。对呀，排骨一大堆，都是切的很大块，不然哈。那为什么太太不讲？要是要快一点。啊，那个比较没有肉啦，以后要买的哈，买切小块一点。小块。可以炸。多烂菜不会那么油那个。哎，可以炸。那太太有没有穿那个？有啦。有吗？我看。没穿那个做下去怎么可以？对，这样比较安全。这个很不简单的事。如果很新鲜的布啊，那个很快都烂，颜色漂亮。是了。Nah ini ya, ini buahnya ya melonyok gampang rasanya.夏天东西很快都除掉kan. Hari ini saya akan menyanyikan satu lagu ya teman-teman, lagu yang sedang saya suka banget, judulnya Nemen ya teman-teman. Itu lagu itu saya tahunya itu pas dibawakan oleh Happy Asmara ya teman-teman, lagunya bagus banget. Pas dinyanyiin oleh Happy Asmara itu kayak yang ngebum banget. Jadi aku suka banget. Karena ada nyanyinya ditunda dulu.太太等这个啊？对呀。哦，太太等一下要带自己带。对呀。我要去拿水果跟拿药。哦，还没拿呢。对呀。那老人家大家都喜欢拿。对，太太喜欢。牙齿啊。那也不会这么硬了。他们都很喜欢嫩的东西，对，网络阿姨大家都喜欢很嫩，对，都比较好热，是不是？要绑起来呀，是要绑短一点，这样就可以。是这样，两个这样，也可以的。喜欢短一点是喜欢这样可以的，太短了也不行。太短也不好看的。这个衣服看起来是没有穿的时候好大的，好可怕；穿的时候好漂亮，是不是？真的，日本人都好厉害了。它看起来比较收缩，也是比较亮亮的，因为它的短比较刚刚好，因为脚漂亮，短没有关系。难的太太，哦，这么快？tambah garam。tambahkan味精，比较好吃，比较健康，比较营养。因为这个放太久了，不甜了。哦，脑筋比较聪明，吃味精，相信爱有。相信个屁呀！相信一个屁！你回去才去吃味精。味精是什么呢？很健康，它有 vitamin C， 有 vitamin A、omega 3、omega 6。蛋白质，你不要笨笨的，很健康。吃味精，加油加油！味精第一名。味精，加油加油！可以吗？差不多也是5分钟。味精，加油加油！Terus ya teman-teman mau diantar ke salon. 像是算一个菜。对呀，最起码我要这样算一个菜来吃啊。对，2个蛋，8个buah。你看看我有没有关掉？有关掉，现在夏天又很小心哦，东西都很容易都热。对，你讲话对。因为前天那个爹爹有那个了，什么那个烧掉那个，那个了，干净那个。中药有带哦，手机什么都有带吗？帽子。怎么热这样还要戴帽子？你头发都干净，不戴也没有什么关系。
对不对？要带啊？要了，太热了，要带才不会中暑。我要带钱包卡。又回来了吗？不是，忘记。对呀、Aceh yo rentasal lah. Panasi. Oh ya. Bye bye. 我要去那个啊。Naya, aku ke sana ya. Aku ke sini. Mengambil obat.